Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Sabtu 29 hari bulan November 2025, jam lebih kurang 3.45 minit petang. Ini adalah video ketiga saya berkaitan dengan isu rakaman video Albert T dengan wanita yang dinamakan sebagai Sofia Rini Buyung. Dalam video pada hari ini, saya cuma nak bangkitkan satu isu yang amat penting dari sudut kedaulatan undang-undang. Iaitu, persoalannya adalah, adakah SPRM mempunyai hak dan kredibiliti pada masa ini berkaitan kes ini untuk menyiasat dakwaan rasuah yang tertampil melalui rakaman-rakaman video Albert T dan Sofia Rini Buyung yang tertular sejak 25 November itu. Itu persoalannya. Dan jawapannya adalah tidak. SPRM telah hilang hak untuk menyiasat walaupun dari sudut rasuah yang merupakan bidang kuasa am di bawah Akta SPRM untuk SPRM siasat, kerana SPRM kini mempunyai konflik kepentingan atas dua perkara. Pertama sekali, SPRM sendiri telah membuat laporan polis pada 27 November, 2 hari yang lalu, di mana menurut kenyataan media berkaitan laporan polis yang dibuat oleh SPRM berbunyi seperti berikut. Buka kata, laporan polis oleh pegawai SPRM ini bagi membolehkan pihak berkuasa terbabit yakni polis menyiasat tohmahan sebagaimana disebut dalam perbualan itu bahawa seorang individu yang merujuk kepada Syamsul Iskandar Muhammad Akin, seorang individu telah berjumpa dengan Ketua Pusuruhanjaya SPM merujuk kepada Azam Baki dan meminta supaya diringankan kes dihadapi Albert T dan supaya kes itu diselesaikan secara baik dan tidak berlarutan, tutup kata. Justru SPRM sendiri telah membuat laporan polis, minta polis menyiasat apa yang mereka dakwa sebagai tohmahan terhadap Ketua Pusuruhanjaya Azam Baki dan terhadap keseluruhan institut SPRM berkenaan. Justru apabila mereka sendiri membuat laporan polis untuk disiasat oleh polis, bolehkah kini walaupun mereka adalah agensi yang dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang untuk menyiasat rasuah, bolehkah mereka menyiasat dakwaan rasuah yang berbangkit daripada video tularan 25 November itu? Tidak boleh. Sebab bagaimanakah kita nak terima selagi belum diselesaikan laporan polis itu bahawa ianya adalah tohmahan terhadap Azam Baki dan SPRM. Kita tidak boleh rumuskan sehingga polis selesaikan siasatan. Dan sehingga polis selesaikan siasatan, Azam Baki menghadapi dakwaan ini dalam video tersebut. Oleh itu, atas dasar kedaulatan undang-undang, SPRM tidak boleh mulakan siasatan atau melibatkan diri dalam siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam video itu. Di sini saya perlu tugaskan, video itu bukan sahaja membangkitkan dakwaan rasuah. Video berkenaan 25 November juga bangkitkan isu berkaitan dakwaan jenayah berat di bawah kanun keseksaan, iaitu percubaan menjatuhkan kerajaan demokrasi yang dipilih, iaitu kerajaan Sabah pada ketika itu. Itu bukan bidang kuasa SPRM, itu memang bidang kuasa polis. Sampai ke hari ini, kita belum dengar pun apa-apa kenyataan daripada pihak polis yang lengkap berkaitan siasatan berhubung dengan bahagian itu dalam dakwaan rakaman video 25 November tersebut. Ramai, hampir semua ahli politik terutamanya merujuk kepada isu rasuah.
itu memang perlu disiasat. Tapi jangan kita lupa bahawa sekiranya dakwaan dalam rakaman itu perbualan Sophia Rini dan Albert T berkenaan jika autentik, sah dan memberi maksud yang sama dengan apa yang didengar, maka ia juga menampilkan, menzahirkan percubaan mengganggu perjalanan demokrasi Kerajaan Sabah. Itu satu kesalahan di bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Itu wajib disiasat oleh polis. Jadi jangan kita khususkan rasuah sahaja yang wajib disiasat. Ketiganya, kembali kepada isu SPRM sebenarnya mempunyai konflik kepentingan berpandukan kepada kandungan video yang mendakwa kononnya Syamsul Iskandar ada berjumpa dan berbincang kes Albert T dengan Azam Baki. Bebas daripada itu, Azam Baki juga telah 2 kali keluarkan kenyataan. Satu pada 26 November yang mengatakan bahawa beliau telah mengarahkan siasatan segera dibuat terhadap kesemua individu, iaitu Syamsul Iskandar, Albert T dan juga Sophia Rini, dan untuk cuba menyudahkan siasatan itu sesegera mungkin dan memajukan kertas siasatan kepada pihak pendakwa raya. Tapi pokoknya, bolehkah beliau menerajui siasatan berkenaan selagi konflik kepentingan beliau, yakni dakwaan bahawa Syamsul Iskandar ada berjumpa dengan dia, belum diselesaikan siasatan oleh pihak polis? Di sinilah salah dan silap pihak SPRM dan Azam Baki dari sudut kedaulatan undang-undang. Keempatnya, sebab itulah saya telah dalam video yang kedua menyatakan menjadi peri penting untuk peguam negara sekarang ini, Ahmad Dusuki Mokhtar, tidak boleh berdiam diri. Beliau wajib menubuhkan suatu pasukan siasatan khas kerana ada bahagian jenayah berat yang perlu disiasat oleh polis. Ada bahagian rasuah yang perlu disiasat sepatutnya oleh SPRM, tetapi SPRM mempunyai konflik kepentingan atas dakwaan terhadap Azam Baki itu. Jadi satu pasukan siasatan khas yang ditubuhkan di bawah penyeliaan Ahmad Dusuki Mokhtar, Peguam Negara, wajib dalam kes ini. Barulah rakyat akan yakin kedua-dua dan kesemua isu jenayah yang didakwa disiasat dengan penuh integriti, bukan oleh orang atau pihak yang mempunyai kepentingan. Walaupun kemudian nanti jika Azam Baki dan SPRM dibersihkan daripada dakwaan berkaitan dengan perjumpaan dengan Syamsul Iskandar, itu akan ditentukan kelak, bukan sekarang. Kelimanya, sekali lagi, Azam Baki tidak boleh mengeluarkan kenyataan bagi pihak SPRM seperti yang dilakukan pada 26 November dan semalam. Beliau duduk di hadapan kamera untuk memberi maklumat terperinci tindakan-tindakan yang diambil oleh SPRM berkaitan kes tersebut. Tapi dia tidak berhak dari segi kedaulatan undang-undang. Dia sudah mempunyai konflik kepentingan. Takkan itu pun Azam Baki sebagai ketua pesuruhjaya SPRM tak faham? Takkan kita kena berulang kali cakap? Dan di sini, para pemimpin kerajaan yang memang tak patut masuk campur, itu betul. Tapi perlu tegur. Macam mana awak Azam Baki nak keluar kenyataan isu video ini sedangkan video itu melibatkan dakwaan terhadap awak? Bolehkah? Takkan itu pun Saifuddin Nasution tak boleh tanya, tak boleh tegur? Dan takkanlah Ahmad Dusuki Mokhtar pun tak boleh buat keputusan yang beliau berkuasa buat sebagai Peguam Negara tanpa teguran daripada pihak pemimpin kerajaan. Kita tak boleh terima sebagai rakyat Malaysia. Apatah lagi saya sebagai pengamal undang-undang, pengendalian siasatan yang lari daripada asas keadilan.
Sebab itu keluar spekulasi. Azam Baki dalam kenyataan mengatakan rakyat jangan jangan buat spekulasi. Macam mana rakyat tak buat spekulasi kalau awak sendiri, Azam Baki, dari awal tak reti nak buat kerja berkaitan kes ini? Kemudian tuding jari kepada rakyat. Saya minta maaf, saya kena gunakan perkataan keras. Memang tidak cerdik langsung. Perkataan yang lebih sesuai adalah bodoh. Oleh itu, Ahmad Dusuki Mokhtar, sila mainkan peranan awak. Jangan berdiam diri. Jangan takut. Ini kerja awak, Peguam Negara. Dulu Gani Patael buat pasukan siasatan khas untuk 1MDB 10 tahun yang lalu. Ya, beliau dibuang dan pasukan itu dibubarkan pada ketika itu oleh Perdana Menteri ke-6. Itu cerita masa itu. Tapi contoh itu yang terbaik oleh Gani Patael. Dalam hal keadaan ini, di mana ada dakwaan yang kita tak pasti lagi, dakwaan itu betul atau tidak terhadap Azam Baki, perlu disiasat oleh polis. Dalam hal keadaan itu, bagaimanakah dakwaan rasuah Syamsul Iskandar Mohamed Akin dan dakwaan pemberian oleh Albert Tay kepada Syamsul Iskandar Mohamed Akin melalui saksi dan orang tengah jika ada Sofia Rini Buyung, bagaimana nak siasat isu tersebut? Anda, Azam Baki dan SPRM mempunyai konflik kepentingan. Saya tidak ingin komen tentang cara tahanan yang dibuat terhadap Albert Tay. Itu adalah untuk peguam-peguamnya tentukan, bergantung kepada fakta lengkap. Tapi isu siasatan rasuah yang tertampil daripada video 25 November bukan sekarang ini terletak di tangan SPRM. Saya nyatakan sebagai peguam. Ini Peguam Negara wajib jawab supaya rakyat boleh terima siasatan berkaitan dakwaan rasuah video berkenaan dengan hati yang terbuka bila siasatan selesai. Sekian.